sometimes I just post whatever I want to post. Sebab kadang-kadang kita boleh pakai apa yang kita nak pakai, kadang-kadang kita pakai yang benda kita tak pakai. So usually kalau I di Malaysia, I pakai macam orang normal. But when you, problem adalah bila kita pergi bercuti. Kalau bercuti, kalau bercuti, usually kalau I nak pergi bercuti, I akan shopping dulu baju siap-siap. So I akan suka post gambar pakaian yang I tak pernah pakai lagi. Macam tu. Faham? Kalau macam I ada 2 baju yang I akan bawa. Satu baju memang untuk I pakai untuk keselesaan bila I bercuti. Satu lagi baju memang khas untuk baju ni boleh post dekat social media. Kalau I tak, I memang akan beli baju yang memang I akan post je. Sebab tak boleh kalau I selalu pakai tak boleh post. Mak kita marah wah. Mak kita pun sama. Marah wah, tapi sebenarnya bagus. I always talk like this with my mom. Sama my mom pun akan tengok podcast ni dan cakap macam bila I buat salah ataupun bila I berpakaian yang tak baik, you jangan salah faham tau. Bukan mak I tak ajar or whatever kan. Kan semua orang fikir macam tu. Tak, my mom akan tegur. My mom akan tegur yang I rasa macam okay. Kalau I nak take down lah. Kalau I tak nak take down, I tak nak take down lah. Tapi my mom akan tegur sebab she's my mother kan. So dia akan tegur part yang dia patut tegur. But same to me as well. Kalau macam I berpakaian pun, my mom